Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah. Terima kasih kerana telah klik video ni dan didoakan semoga sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. So, apa cerita kita hari ni? Ini kita EBH bang EBH Stripe ni. Stripe. EBH Stripe ni. So, banyaklah kerja yang dia buat kat kita ni. So, the main job dia apa tau? Main job dia adalah tukar net. Tukar net. Alamak, net original dekat situ. Okay, tak apa. Lagi saya bawa. Okey, kita ni owner Abang Azrin So Abang Azrin, terima kasih kerana telah sudi mempercayai Hemat PXC Majestic Guitar Works. So ini gitar beliau, EBH ni, made in Mexico. Okey, made in Mexico ni belakang dia. Jadi untuk tukar neck ni bang banyaklah orang tanya saya, bang saya nak tukar neck tu, saya nak tukar neck ni, bla 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 macam-macam lah Dia tak kisah abang, bawa lah berdatang macam mana neck sekalipun, tapi isu dia adalah budget, cost. So untuk neck gitar ni bang untuk neck gitar ni, ini bukan beli dekat Shopee ke, dekat online ke, made in China, bukan. Ini adalah neck yang berkualiti daripada Stuart McDonald, berpenggalan di US, Amerika Syarikat. Singkatan dia kita panggil dia neck StewMac, STEWMAC, StewMac. Dia singkatan daripada Stuart McDonald. Jadi gitar ni masa sampai, neck ni masa sampai, shipping dia lama lah nak dapat shipping tu cost dia mahal lah Ini pun cecah 1K lah. Jadi bila dah sampai dah tu, saya dah agak lah perkara ni akan berlaku, iaitu dia punya geometrical tak sama. Dan bila kita pasang, skala dia akan lagi sikit lah. Dia tak banyak, dia sikit je lagi. Tapi still impacted lah. Jadi masa sampai tu, gitar ni dia punya neck dia tak setting macam ni lah. Neck dia nampak kasar lah pasal raw raw material, kayu raw. Jadi ini saya dah refinishing balik dengan setting nitro. Nitro cellular setting tu. Dan ada cok mohor EBH kat sini. Cok mohor EBH ni dia special sikit. Dia pun bukan order kat sini. Order daripada luar negara. Dia punya printed gold dia yang high quality. Dia bukan printed, bila kita tengok tu nampak malap je tak. Yang ni dia ada bling-bling dia. Dia ada bling-bling dia. Nampak cantik So ini belakang dia saya dah spray dengan satin lah. Satin nitro. Smooth. Sangat-sangat smooth. Dia punya neck profile dia modern C style Fender lah. Dia punya ni memang inspired daripada Fender lah. Cuma dia punya headstock ni lain sikit. Headstock yang asal dia yang ini. Sekejap saya ambil. Okay, yang ini headstock yang asal lah. Ini headstock yang asal. Dia punya headstock dia kepala kecil lah. Kalau tengok ni kepala dia kecil kan. Dia fretboard maple. Jadi Abang Azrin ni dia nak buat style EBH yang satu lagi tu. Apa nama saya tak ingat lah. Yang memang dia pakai kepala besar macam ni. Tapi yang itu dia tak ada jual sebenarnya. Kena custom. Kalau custom cost dia lagi mahal lah. Tapi kalau custom pun kena tengok juga joki yang custom tu. Kadang-kadang ada joki tu dia buat tu tak ngam tak ngam, tak susah nak adjust, neck tebal. Kalau yang tak pandai buat lah. Kalau yang pandai buat tu, dia tahulah nak buat macam mana. Tapi nak upah dia, cost dia mahal sikit lah. So, untuk masalah ni, untuk job yang ini, saya supply dan install neck ni. Alright, neck daripada Stuart McDonald. Jadi, apa cabaran dia bang? Cabaran dia kat sini, ada banyak. Pertama, dia punya neck pocket. Okay, dia punya skala, nak kena adjust balik. Lepas tu dia punya nut ni bukan yang untuk locking. Untuk locking kan tak. Dia punya nut sampai tu yang style Fender tu lah, yang bone nut tu. Saya kena route balik, saya kena tambah kayu dan saya kena adjust lah, buat modify kat sini. So alhamdulillah boleh dah dapat dan kita install retainer bar. So ini still part yang asal lah daripada neck yang tadi tu. Saya buka, saya transfer kat sini. Jadi kat sini bila saya masuk memang dia punya gap, ada gap lah bang jadi saya terpaksa tampal dan spray balik. Memang tak nampak lah. Memang nampak macam original punya. Dia punya ni pun straight je. Dia punya, ini yang masalah ni pasal yang asalnya yang ini antara maple dengan body ni dia tak balance, dia ke dalam. Maksudnya dia tak sama rata. So saya terpaksa adjust dia dan bridge dan pick guard apa semua tu terpaksa adjust dia balik, kena tambah itu, kena tambah ini, kena spray. Saya nak cerita pun saya dah tak ingat dah. Kan masa tu.
Jadi untuk dia time consuming lah sebab kita nak fikir apa semua kan. Kita nak fikir macam-macam lah. Ya, jadi alhamdulillah saya dapat lah setting dia. Dia yang paling penting dia punya adjustment untuk string ni mesti center dengan dot inlay kat tengah. So ini dapat betul center lah. Dapat center tengah dan yang perlu kita ambil perhatian adalah dia punya string spacing kat tepi ni. Kat tepi ni. Right. Ni kat sini. Kena balance So yang ni samalah balance lah. Saya masuk neck ngam-ngam tu sebab neck ni masa sampai dia punya neck heel belakang ni dekat bawah ni neck ni bila kita buka dekat bawah neck tu dia tak ada screw lah. Dia kosong sebab screw tu kita yang setting. Itu yang problem dia tu. Jadi saya setting dia tak boleh silap, kena betul-betul tepat. Tapi masa nak dapatkan setting tu yang makan masa tu. Biasanya dalam 2 set tali kot saya dah pakai untuk gitar ni. Untuk buat simulasi kan, baru dapat dia punya balancing dia tu. Dia gitar ni dia satu pickup je bang. Bridge pickup. Ini pickup EVH lah. Pickup EVH, bridge pun EVH. So yang ni D-tuner. Tuning standard. Okay, so bila kita tarik dia punya D-tuner tu, dia jadi drop D. Tapi ini maintain. Dia cuma turun yang ni je. So tone dia jadi berat lah. Ni normal. Kalau tune original E standard dia jadi macam ni. Dia punya flat rose ni dia jenis old school punya lah Dia tak ada cavity. Maknanya dia boleh dive saja, dia tak boleh main pull up. Boleh lah sikit kan. Boleh lah main sikit. Dia lebih kurang 10% lah. Boleh naik, boleh pull up sikit. Pasal saya memang adjust dia untuk pull up, untuk balancing balik kita punya tuning. Baru boleh balance dia punya tuning tu. Tapi pickup ni dia hyper bang. Memang betul-betul hyper. Saya jarang dapat gitar EVH ni. Pasal tak ramai orang pakai kan. Masa cabaran nak setup tu, nak setting gitar ni bang, cabaran dia adalah tuning stability. Biasanya kalau melibatkan body mode, tukar neck, memang tuning stability lah. Terutama kalau orang tu nak tukar bridge. Kalau customer nak tukar flat rose ke, nak tukar goto, flat rose ke, apa-apalah yang melibatkan bridge, dia ni tuning stability tu memang tak boleh silap daripada awal lah untuk buat job-job macam ni. Jadi macam yang kat sini untuk case gitar ni, tuning stability untuk bridge ni tak ada masalah sangat pasal ini memang quality punya bridge. Jadi yang ini mounting untuk locking nut ni, pasal kita tambah kayu kan.
Dia jadi macam ni. So kena mounting tu kena proper lah. Kalau yang mana-mana sahabat yang main lagu-lagu Surge ni kan, yang kaki rock kapak, yang kaki-kaki Wings ke, Surge ke, SYJ ke kan, yang lagu-lagu lama tu memang ni lah gitar dia bang. Dia punya sound dia tu, dia punya pick up dia ni, oh saya tak boleh nak kata lah. Sedap pula next to Mac ni sedap. Dia macam memang dekat dengan Fender punya style lah. Okay, so demikian sajalah review gitar ni. Oh, saya lupa nak beritahu satu benda. Dia punya spring. Ya, spring asal dia 3. Saya dah pakai 2 spring lah yang ini. Okay, so untuk Abang Azrin, so harap maklum saya pakai 2 spring. 3 spring tu saya main, Allah ketatnya naik bang aku punya urat-urat ni. Kan kita nak main, oi ketat ni. Tak boleh. Saya pakai 2 spring spring asal tu, yang satu lagi tu ada nanti saya bagi. Okay. So susah nak gunting kan kita ni. Okey, hingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, see you brother. Alright.
ni. Pasal nak pastikan dia confirm betul-betul kita nak main lasak apa semua. Sebab bang kita buat tak ni.